Hari ini saya nak berkongsi satu lagi resipi. Resipi ni biasalah saya dah buat ya sebelum ni. Tapi kali ni saya nak buat lagi sekali sebab ramai lagi yang nak tengok macam mana cara Cik Ani buat kek pisang ya. Okey, ni kita ada tepung gandum. Sini kita campurkan dengan ataupun soda bikarbonat ya. Anda nampak ni. Atau biru. Okey, ni baking powder 1 sudu juga. Kita campurkan yang ni dulu. Yang ini kita nak ayak ya. Ini gula kasta 1 cawan. Okey, ni telur 4 biji. Ni minyak. Cik Ani gunakan minyak jagung ya. 1 cawan. Okey. Dan garam. Garam tak semua. Kita gunakan sikit sahaja. Okey. Pisang berangan. Ni dia pisangnya. Tapi tak semua. Kita ambil hanya 4 biji sahaja. Ini pisang ni kita nak lenyek dulu. Okay, kita potong nipis-nipis dulu untuk memudahkan kita lenyek. Tengok jenis pisang aja. Kalau kita menggunakan pisang emas sebab dia kecil, kenalah ambil 10 biji. Kita lenyek bagi halus. Okay, macam ni halusnya. Nampak? Sekarang kita nak kisar ataupun pukul telur. Telur ni 4 biji. Gula ni 1 cawan. Minyak 1 cawan. Okey, sedikit garam. Okey, bahan ni kita kisar sehingga dia halus. Okey, macam ni. Dah pun hancur gula kita. Sekarang adunan ni kita masukkan ke dalam pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak masuk susu pekat manis boleh juga tapi kurangkan gula ya. Macam gula setengah cawan, susu pekat manis setengah cawan. Okey. Sekarang tepung ni kita ayakkan. Tepung yang telah kita masukkan soda dan baking powder. Okey, kita ayakkan ke dalam adunan pisang kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan perisa pisang 1 sudu kecil. Okey, dah sebati macam ni. Kita masukkan ke dalam loyang kita ni. Ini adunan ni boleh gunakan loyang 8x8 ya. Okey, dah siap macam ni. Kalau nak hiaskan pisang pun boleh. Jangan dibakar selama 1 jam, suhu 170 darjah Celsius, api atas bawah. Kek pisang kita dah pun masak. Macam tu. Okey, tadi loyang kita ni penuh sangat ya. Kita keluarkan separuh macam ni. Ni dia. Kita ambil sedikit margarin. Yang panas-panas ya. Kita sapukan margarin di permukaan dia. Nampak kek kita. Okey, selamat mencuba. Terima kasih.